Saya setuju kalau masalah tunggang agama dengan erti kata kita nak peribadi dan kita tidak ada kepentingan kepada Tuhan, yang itu memang tak boleh lah. Tapi kalau kita gunakan agama ini untuk agama, macam para sahabat, macam tabi'in, macam pejuang-pejuang Islam yang benar-benar ikhlas sama dulu, bagi saya itu tak ada masalah. Jangan cakap agama semua sama. Tak. Allah sebut inna ad-dina indallahil Islam. Agama sebenar di sisi Allah Islam. Dan jangan kata bahawa kita ni tak ada apa-apa, bebas antara kita sama kita, kemanusiaan semata-mata, dan kamu boleh cara kamu, kami boleh cara kami boleh ikut kamu, kamu boleh ikut kami. Tak boleh macam tu. Lakum dinukum waliyadi. Dia ada batasan kan. Masalah LGBT dari segi Islam memang tak reda lah. Nas menyebut. Dari segi ni tak reda lah. Soal kamu nak sokong diri kamu, itu saya setuju. Kalau masalah tunggang agama dengan erti kata kita nak peribadi dan kita tidak ada kepentingan kepada Tuhan, yang itu memang tak boleh lah. Tapi kalau kita gunakan agama ini untuk agama, macam para sahabat, macam tabi'in, macam pejuang-pejuang Islam yang benar-benar ikhlas sama dulu, bagi saya itu tak ada masalah. Jangan cakap agama semua sama. Tak. Allah sebut inna ad-dina indallahil Islam. Agama sebenar di sisi Allah Islam. Dan jangan kata bahawa kita ni tak ada apa-apa, bebas antara kita sama kita, kemanusiaan semata-mata, dan kamu boleh cara kamu, kami boleh cara kami boleh ikut kamu, kamu boleh ikut kami. Tak boleh macam tu. Lakum dinukum waliyadi. Dia ada batasan kan. Masalah LGBT dari segi Islam memang tak reda lah. Nas menyebut. Dari segi ni tak reda lah. Soal kamu nak sokong diri kamu, itu